وسط علينا الخير ووفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbincangan kita pada malam ini yaitu berkenaan dengan nukilan Imam Al-Qurtubi. Akidah salaf Allah Ta'ala berjihad atau tidak. Maka supaya kita tak keluar daripada tajuk, maka kita nak fokus kepada nukilan Imam Qurtubi. Maka kalau kita tengok nukilan Imam Qurtubi, dia terbahagi kepada dua. Apabila beliau nukil, itu pun belum tentu kata beliau nukil. Nukil ini dia ada beza dengan dia goyak mazhab salah. Dia tak ada nukil, tapi dia kata di sisi dia mazhab salah lagu ni. Belum tentu, sebab tu tajuk tu pun ada keliru dah pihak Syekh letak tu. Nukilan tu ya tak apalah dah. Kemudian nas Imam Al-Qurtubi tu yang saya bagi kepada dua. Yang pertama dia panggil nas mutasyabih. Nas mutasyabih ni iaitu zahir dia tu dia panggil ada keliru. Dia panggil nas mutasyabih lah. Dan iaitu nah mana? Nah yang pihak Dr. Wan Syukri telah duk bahas tadi. Itu dia panggil salah satu daripada nas yang mutasyabih. Di sisi kita tengok kepada Imam Qurtubi ni. Dan kita nak faham nas yang mutasyabih sebentuk ini, ya tak mungkin kita baca nas mutasyabih itu dengan berasingan dengan nas-nas yang lain. Tak boleh. Kalau tidak kita jadi cacat dalam manhaj kita. Kalau kita i'timad ala nassin wahidin fil mas'alah wa adamu an-nazar fi baqiyatin nusul arwaridati fiha tu, ia panggil salah satu daripada cacat manhaj. Kadang-kadang akan membawa kepada at-tatarruf. Hasil salah satunya iaitu i'timad di atas nas wahid. Maka saya tengok kepada perbahasan bagi Dr. Wan tadi, jadi nampak nas itu saja. Nukilan-nukilan yang dia buat rihat lain itu iaitu bukan kalam Al-Qurtubi dak. Maksudnya dia tidak himpun. Maka manhaj saya nak bahas tajuk ni. Kita pasti himpun nas ini dengan nas-nas yang lain di dalam tafsir dia atau di dalam kitab asna dia. Maka nas yang mutasyabih saya nak bahas satu persatu secara tafsil. Lepas tu lagi kita mari tengok dulu nas Imam Al-Qurtubi yang menegaskan bahawa Allah Ta'ala itu tidak berjihad. Hak ni yang panggil nusus muhakkamat. Nusus yang jelas, muhakkamah. Jadi kita tengok kepada lapar dia tak ada jelas. Itu tak ada keliru. Bahkan jelas. Hak ni yang panggil nusus muhakkamah. Maka di antara manhaj yang kita kena iktimad iaitu kita kena rajak nas hak mutasyabih ni klik kepada nas hak muhkamat. Kalau tidak jadi nak cacat cara perbahasan kita. Maka kita tengok di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi banyak nas-nas yang muhkamat, yang dia goyak jelas. Dia goyak berkenaan dengan manhaj salah soleh lagu mana. Dia goyak teteh mujassimah sendiri lagu mana. Dia sebut mujassimah, dia sebut sifat bagi mujassimah. Maka jelas. Maka belum daripada kita nak bahas nas yang mutasyabih seperti mana yang dibahas oleh doktor kita Wan Syukri tadi, maka kita tengok nas hak ni dulu. Yang pertama, as-salafus salih indal Imam Al-Qurtubi, nas yang di bawah ini, iaitu lagu mana? Imam Qurtubi ada sebut ketika dia tafsir surah Al-Imran, juzuk 4 muka 14 Nah Imam Qurtubi ni kita cek tengoklah ya tak payah dah. Imam Qurtubi katakan ketika dia cerita tentang mazhab salaf, dia kata waqad urifa
anna mazhaba as-salafi tarkut ta'arrudi li ta'wiliha ma'a qat'ihim bistihalati zawahiriha fayaquluna amirruha kama ja'at. Apa makna? Dan telah ketahui bahawa mazhab salaf as-salih ialah meninggalkan perbahasan tentang takwil ayat-ayat tersebut, iaitu ayat mutasyabihat. Di samping mana? Di samping mereka menetapkan secara tegas dan yakin bahawa makna zahir itu mustahil. Makna zahir bukan murad. Mana? Ma'a qat'ihim ay as-salaf tu bistihalati zawahiriha. Hak ni dia panggil hak Imam Qurtubi. Hak ni nas jelas. Nak pergi ke mana kira? Jelas hak ni. Maka kita nak baca nah hak mutasyabih, kita nak rajak klik sini, berarti sarah kita boleh, iaitu as-salaf di sisi Imam Qurtubi tidak pegang makna zahir. Tidak pegang makna zahir apabila ada kekeliruan. Dah. Ayat-ayat hak mutasyabihat apa semua tu, kalau zahir ada keliru tak pegang lagu tu. Hak ni salaf di sisi Imam Qurtubi. Yang kedua, Qurtubi dia kata, dia tegaskan lagi bahawasanya tanggung ayat di atas zahir itu bukan daripada perbuatan salaf, bukan daripada perbuatan mujassimah. Dia sebut perkataan ini apabila Imam Qurtubi sedang mentafsirkan ayat surah Al-Imran, hadut cerita tentang ayat muhkamat dengan mutasyabihat tu. Dia kata kan belum ada ni dia sebut banyak lagi, hak ni dia nak koyak hak mujassimah. Dia kata au talaban li'tiqadi zawahiril mutasyabih kama fa'alathu al-mujassimatu allazina jama'u ma fil kitabi was sunnah mimma zahiruhu al-jismiyah hatta i'taqadu anna al-bariya ta'ala jismun mujassamun wa suratun musawwaratun zatu wajhin wa ainin wa yadin wa janbin wa rijlin wa usbu'in ta'ala Allahu an zalika. Hak ni Imam Qurtubi duk cerita tentang pegangnya bagi mujassimah, iaitu i'tiqad zahir al-mutasyabih. Apa makna? Atau kerana mencari untuk menetapkan kepercayaan pada zahir-zahir ayat mutasyabih. Seperti mana dilakukan oleh golongan mujassimah yang mengumpulkan, mujassimah ni yang mengumpulkan apa saja dalam Quran dan hadis, himpun hak mana? Pada zahirnya menunjukkan sifat berjisim. Sehingga mereka beriktikad bahawa Tuhan itu adalah satu jisim yang berbentuk, satu rupa yang tersusun, yang mempunyai wajah, mata, tangan, rusuk, kaki dan jari. Di sini ni wajah, mata, tangan, rusuk, kaki, jari ni iaitu dengan makna jisim, iaitu dengan makna anggota. Dan satu tempat lagi Imam Qurtubi ada sebut wa fi maudi'in akhar inda ta'wilin nur, ketika Imam Qurtubi sedang mentakwil ayat iaitu Allahu nurus samawati wal ard. Dia kata kan? Dia kata wallazi auqa'ahum fi zalika, dan perkara yang menyebabkan mereka jatuh di dalam hal itu iaitu dalam tajsim tu gapo? Zawahiru ittaba'uha, iaitu zahir-zahir nas yang mereka ikuti. Hebat Imam Qurtubi, dia tekan benar bab zahir nas ni, bab zahir ayat ni. Minha hazihil ayah, setengah daripadanya iaitu ayat ni. Ayat mana? Ayat Allahu nurus samawati wal ard. Dua. Dan yang ketiga, mujassimah tu adalah bukan salaf, bukan salafus salih. Kena kait bukan salafus salih. Di sisi Imam Qurtubi al-mujassimah, gapo al-mujassimah kita tengoklah di sifat-sifat dia, iaitu orang yang pegang kepada zahir nas tu, iaitu bukan as-salafus salih. Mana? Ketika Imam Qurtubi sedang mentafsir ayat surah Baqarah. Surah Baqarah ayat 29. Gapo Imam Qurtubi kata? Imam Qurtubi ketika ia tafsir summastawa tu, ia kata wahazihil ayatu minal mushkilat. Ayat ini setengah daripada mushkilat, iaitu mutasyabihat, mushkilat. Wan nasu fiha, dan ulama, wan nas ni bukan orang biasa, ulama lah, fiha. Fi apa nama mushkilat ni
fi hazil ayah wa fi ma syakalaha, dan benda yang seumpama dengan ayat ni ala salasati aujuh, iaitu tubik kepada tiga pendapat, tiga puak. Yang pertama Imam Qurtubi kata qala ba'duhum naqra'uha wa nu'minu biha wa la nufassiruha. Apabila jumpa ayat mutasyabih tu, naqra'uha kita baca akannya, wa nu'minu biha kita beriman, wa la nufassiruha dan tak tafsir gapo. Berarti amir ruha kama ja'at. Wa zahaba ilaihi kasirun minal a'immah. Pendapat ni banyaklah daripada a'immah. Iaitu hak as-salaf ni. Wa hadza hak ni dia panggil hak as-salaf. Salah manhaj salah lagu ni terutamanya as-salaful awal, salah yang generasi pertama. Masa sahabat, masa tabi'in, demo ni ya hati ya bersih. Ya tak ada. Apabila mari ayat lagu ni, dia lepas hari itulah. Sebab tak ada masalah, tak ada penyakit. Penyakit tajasim tak ada di dalam diri mereka. Sebab tu mereka lepas itu. Bagi siapa yang duk tanya, tajasim, pada masa tu bukan tanya nak tahu tak, tanya nak buat masalah. Sebab tu Imam Malik yang murih. Sebab tu dia buat belakang wa haza kama ruwiya an Malikin rahimahullahu taala anna rajulan sa'alahu an qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Qala Malikun al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Hak ni Imam Qurtubi dia wari riwayat yang lain seperti lain daripada hak tadi. Berarti dalam Imam Qurtubi dia wari riwayat yang lain pula ni. Hak tadi wal kaif majhul, hak ni wal kaif ghairu ma'qul. Berarti dia nukir dua-dua riwayat tu. Wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun wa araka rajula su'in akhrijuh. Hak tu pendapat yang pertama iaitu salaf. Naqra'uha mereka wa nu'minu biha wa la nufassiruha. Amirruha kama ja'at. Yang kedua, golongan yang kedua iaitu wa qala ba'duhum naqra'uha wa nufassiruha ala ma yahtamiluhu zahirul lughah. Bagi zahir lughah. Wa haza qaulul musyabbihah. Hak ni pendapat bagi fak musyabbihah. Siapa kata? Imam Qurtubi. Pas kita nak tanggung nak heret hak tadi gi kok lain lagu mana? Nak gi kok as-salafus salih lagu mana? Kalau kita hak tadi bagi zahir, ia masuk dalam musyabbihah. Pendapat yang ketiga wa qala ba'duhum. Hak ni hak khalaf, hak takwil. Tak kena kalau kita kata takwil hak khalaf sebab salah pun takwil kok. Kita panggil jumhurul khalaf, tak apa. Sebab setengah khalaf tu setengah salah ya takwil juga. Jumhurul khalaf. Wa qala ba'duhum naqra'uha wa nata'awwaluha. Kita baca akannya. Baca sini dengan makna itu isbat lah kita mengaku kata ya Qur'an sebab kita baca tu. Wa nata'awwaluha, kita takwil akannya. Wa nuhilu hamlaha ala zahiriha, dan kita lari, kita perala tubik untuk nak tanggungnya di atas zahir. Tak boleh tanggung di atas zahir sebab apa? Sebab pula tanggung di atas zahir haza qaulul musyabbihah. Imam Qurtubi kata tadi. Hak ni yang ketiga ni seolah Imam Qurtubi sedang apa? Sedang duk takrir mazhab at-ta'wil. Iaitu jumhurul khalaf wa ba'dus salaf. Tu tiga. Nah yang ketiga jelas. Kemudian apabila zahir tu nak tanggung tak boleh. Apabila zahir tu nak tanggung tak boleh. Jelas di si Imam Qurtubi. Nak buat aku mana? Nak pihak ayat aku mana? Maka di si Imam Qurtubi yang maslakan. Ya Asy'ariyah ke? Ya maslakan. Maka maslak yang pertama ia ikut salafus salih, bukan mujassimah. As-salafus salih. Bukan mujassimah. Lagu mana? Naqra'uha wa nu'minu biha wa la nufassiruha. Hak tu kalau kita tengok nah tadi nak buat lagu tu apa boleh? Tu. Atau gi takwil. Takwil di sini ni jangan pahal kata manhaj atau maslak hak asasi bagi Asy'ariyah bukan. Asal bagi Asy'ariyah tafwid juga. Tapi tafwid sebab nak tanzih Allah Taala ni kalau boleh tanzih dengan melalui tak ada kena kecek gapo, tak ada kena takwil gapo, ahlan wa sahlan. Sebab nak tanzih siapa tu jual. Tapi apabila penyakit tajasim tu ada dalam diri,
nak buai tak boleh, maka ketika itulah kita perlu kepada takwil. Apabila bagi orang yang dia nak tolak tajsim tak boleh dari dia, maka darurah dia tu kena pergi kepada takwil. Sebab tu takwil ni dia panggil ilajun. Takwil ni adalah ilajun. Adalah ubat. Bagi siapa? Bagi orang yang tak boleh rawati. Lima radit tajsim. Fattawilu ilajun lima radit tajsim. Fa iza kana syakhsu saliman minat tajsim. Apabila seseorang itu selamat dia daripada tajsim, tidak merupakan Allah Taala, fala yahtaju ila ilaji ta'wil. Tak perlu pada ta'wil. Sebab tu Asy'ariyah ni hak asal dia tu serupa dengan salah, serupa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Serupa. Sebab tu sampai ke hari ni ada setengah-setengah ulama kita, dia duk taslim, dia duk mengikut salah lagi. Tak ada apa sebab tu salah satu maslak daripada hak Asy'ariyah juga. Hak ni nak ayat kata Imam Qurtubi ni dia panggil Asy'ariyah hak itu sungguh hak tulen sungguh, maka ia ada untuk nak berkomunikasi dengan ayat lagu ni iaitu dia guna maslakat. Yang pertama mengikut salaf, yang kedua yang keempat, apabila perlu kepada takwil kerana penyakit tajsim tu dia panggil tak hilal, maka dia takwil. Sebab tu mari setengah tepat dia kata qultu, lepas pada tadi, lepas pada ayat hak kita duk bahas tadi tu, hak Syekh duk baca tadi tu, dia mari tarjih hak dia kata qultu fa'ulullahi ta'ala wartifa'uhu ibaratun an uluwi majdihi wa sifatihi wa malakutihi. Tinggi Allah Ta'ala dan tertingginya, maknanya ketinggian kemuliaannya dan sifat-sifatnya dan kekuasaannya. Ni maslak takwil. Orang guna maslak takwil bukan tolak maslak tafwid. Dia guna mengikut keperluan dia. Kalau dia demam, dia makan parah. Kalau dia ada penyakit ruk cinu, kena pocok. Bukan kata orang pocok, dia tolak parah tak. Hak tu dia panggil ubat. Ubat tak serupa. Penyakit demam, makan ubat lain tak hingga. Orang hingga dengan tafwid, dia guna tafwid. Orang tak hingga tafwid, kena takwil. Tujuan nak tanzih Allah Ta'ala. Bukan main masalah akidah ni. Kena tanzih daripada tajsim. Kita setuju belaka kata tajsim Allah Ta'ala ni dia panggil satu benda yang penyakit besar tak?